Saya ditentang bila berkatakan tentang akidah Asy'ariyah. Dan bila saya bawa pada masa saya lah masuk ke Perlis tentang akidah Muhammad Abdul Wahab, diorang tak boleh terima. Kebanyakannya. Tak tahu kenapa. Kerana akidah Muhammad Abdul Wahab katanya akidah orang Saudi. Orang Saudi menentang akidah Asy'ari. Dan diorang tahu fatwa daripada Lujnah Ad-Daimah bahawa akidah Asy'ariyah ada menyeleweng. Dan kebanyakan mereka tidak menolak akidah Asy'ariyah. Jadi kalau manhaj kita, manhaj yang Rasulullah SAW dah garis, ma ja'alallahu lirajulin min qalbaini fi jawfihi. Allah tak jadikan satu manusia dua jalan. Jadi nasihat ana tak mau memperpanjangkan apa yang saya nak katakan. Ini yang paling penting. Saya katakan, saya hampir dibunuh oleh mereka kerana saya menjelaskan tentang akidah Asy'ariyah. Saya katakan, saya di penjara, puncanya saya menjelaskan. Dia orang dah warning. Jadi dia orang cari pasal, cari cara tangkap saya masuk penjara. Itu puncanya. Jadi mereka paling sensitif. Kalau bid'ah ni tak sensitif sangat. Tapi kalau antum nak betulkan akidah mereka kembali kepada manhaj salaf, ya ikhwan, manhaj salaf ni adalah manhaj yang paling selamat dan paling baik. Quran turun 23 tahun.